penalti ni. Tapi ada dalam nota ada kan. Kita sentuh sedikit berkenaan CDM regulation. Apa tu CDM regulation? Dia masuk melalui contractors, masuk melalui site kepada majikan, kepada arkitek dan juga kepada principal. Okey, punca-punca kemalangan, sebab kemalangan, ya. Soalan, silakan. Construction phase plan. Pra pembinaan ke ataupun fasa pembinaan? Okey. Fasa pembinaan apabila prinsipal pereka bentuk binaan, lantik prinsipal kontraktor pembinaan. Kontraktor ini maknanya main con. Apabila dia melantik main con, prinsipal kontraktor pembinaan dilantik, disitulah bermulanya fasa pembinaan. Sebelum tu fasa pra pembinaan. Fasa pra pembinaan lead dia arkitek. Mereka bentuk prinsipal. Mereka bentuk prinsipal binaan adalah arkitek. Sebelum mereka bentuk binaan dilantik itu, klien yang akan melantik, klien kena tahu prinsipal tugas dia dan dia kena tahu tugas arkitek, baru dia boleh lantik arkitek. Kalau dia tak tahu tugas arkitek dalam CDM regulation, dia tak boleh lantik. Arkitek pun kalau dia tahu prinsipal tak tahu skop tugas prinsipal dan skop tugas arkitek, dia tak boleh terima kontrak tu. Kalau dia terima jalankan juga, berlaku kemalangan suatu kemalangan, masih lagi bersalahan, dia kena 500,000 sebab dia menerima kontrak tu. Dan juga prinsipal pun bersalah.